Hey, what's up guys? 7 tahun lepas aku ada buat video aiskrim goreng, tapi aiskrim tu hilang. Sampai sekarang tak jumpa. Aku macam, mana aiskrim aku letak tadi? Hilang. I tried to find it but I couldn't. So hari ni kita nak buat comeback. Kita nak buat aiskrim goreng Pro Max upgraded version 7 tahun kemudian. Dia pakai dua bahan je, roti dengan aiskrim. Senang saja. Tapi semalam ada orang tanya, KA, saya pergi kedai roti habis, tolong jangan buat resipi guna roti. Maaf terlambat. Video dah siap dah. So korang scoopkan aiskrim, letak kat roti. Lepas tu kepit roti lagi satu kat atas and tekan dekat tepi depan dengan belakang, supaya bila korang tekap dengan cawan tu, dia cantik, dia tak pecah. And kita akan dapat bentuk yang seal properly macam ni lah. Hello rupanya. Okay, lepas tu boleh buat macam-macam flavor. Nak tambah aiskrim vanilla ke, strawberry ke, durian ke, tak kisah. Bila korang dah buat banyak-banyak, dah siap cantik-cantik, kita susun dalam tray macam ni and kita bekukan lebih kurang 2 jam 3 jam. Tengoklah freezer korang sejuk macam mana sampai dia bunyi macam ni bila kita ketuk. And then kita boleh goreng minyak betul-betul panas. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Lebih kurang 10 saat. Okay, so make sure dalam 10 saat dah siap goreng dah. Lebih daripada tu, confirm minyak korang tak cukup panas and dalam tu berminyak nanti. And bila kita potong, nampak yang ni tea coklat. Yang lagi satu ni sama juga coklat. And yang ketiga coklat juga. Lepas tu yang keempat masih lagi coklat. Stress aku. Kita buat lagi satu. Finally keluar favourite aku, aiskrim keladi dengan jagung. Selamat mencuba. Weh, sedapnya. ASMR. Tadi kan kita goreng minyak betul-betul panas, sekejap saja. So dia memang tak berminyak kat dalam ni. Best makan tu. Yang mana gagal buat puding karamel tu, buat yang ni je. Lagi senang yang ni. Okay.